Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 17 Oktober. Saya Khadijah Faisal. Pendaki meninggal dunia dipercayai alami hipotermia. Had umur minimum penggunaan media sosial mungkin naik kepada 16 tahun. Jasad pendaki yang ditemukan meninggal dunia di Gunung Liang, Tanjung Malim dibawa turun oleh helikopter bomber kira-kira jam 2.45 petang tadi. Jasad Mustaqim Mansur, 34 tahun, diambil di puncak gunung menggunakan teknik winching pada ketinggian 1,859 meter. Operasi mengambil mayat itu dijadualkan bermula jam 8.30 pagi tadi namun tertangguh kerana faktor keselamatan disebabkan awan tebal di kawasan gunung berkenaan. Operasi terbabit melibatkan 6 anggota bahagian udara JBPM dari Pangkalan Udara Wilayah Tengah Subang. Jenazah Mustaqim kemudian dibawa ke Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Tanjung Malim sebelum dihantar ke Hospital Slim River untuk bedah siasat. Sebelum ini, mangsa dilaporkan hilang selepas tidak pulang daripada pendakian yang bermula pada 10 Oktober lalu. Aktiviti pendakian yang bermula dari Bukit Fraser itu turut disertai 9 pendaki yang lain. Operasi menyelamat digerakkan 8 pagi semalam sebelum mayat mangsa ditemukan pada jam 3.30 petang. Mangsa dikatakan kali terakhir bersama seorang individu pada jam 10.30 malam 14 Oktober dan ketika itu Mustaqim dalam keadaan sakit kaki dan berjalan perlahan. Pegawai Zon 4 Tapah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Marazman Muhammad berkata Allahyarham Mustaqim Mansur ditemukan dalam keadaan mengiring dengan kesan darah pada hidung dipercayai kesejukan dan hipotermia. Sebelum itu, mangsa ditinggalkan seorang diri setelah Malim Gunung turun mencari bantuan. Bagaimanapun barangan peribadi tidak terusik tetapi botol air kosong kemungkinan mangsa mengalami dehidrasi. Mangsa dikatakan mengadu sakit kaki sebelum ditinggalkan kumpulan pendakian terdiri dari 11 orang dengan 2 malim gunung. Terdahulu operasi SAR melibatkan 43 anggota dari pelbagai agensi dengan trek pendakian ke lokasi kejadian sangat mencabar dan memakan masa 8 jam. Sementara itu, 2 malim gunung ditahan susulan kematian Mustaqim Mansur di puncak Gunung Liang Barat Tanjung Malim petang semalam. Penahanan kedua-dua lelaki berusia 41 dan 50 tahun itu bagi membantu siasatan tidak memiliki permit sah untuk memasuki kawasan hutan simpan Perak. Tangkapan terhadap 2 malim gunung ni kerana mereka ni masa naik di belah Pahang dia ada permit memasuki kawasan hutan simpan, ada permit. Sepatutnya kalau dia turun di daerah yang sama, tempat yang dinaik, so tak menjadi kesalahan. Tetapi bila dia turun di sebelah Mualim, so dia dah memasuki kawasan hutan simpan tanpa permit. Jadi kesalahan tangkapan dilaksanakan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Perak atas kesalahan memasuki atau berada di kawasan hutan simpan tanpa permit. Kedua-dua mereka bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan polis. Siasatan mendapati kumpulan 10 pendaki terbabit termasuk mangsa Mustaqim memulakan pendakian Translim bermula dari Bukit Fraser, Pahang ke Gunung Liang di Tanjung Malim. Mangsa yang berusia 34 tahun juga disahkan tidak terjatuh. Sebaliknya mengalami kesakitan ketika berada di puncak sebelum meninggal dunia. Mangsa dikatakan kali terakhir bersama seorang individu pada jam 10.30 malam 14 Oktober dan ketika itu Mustaqim dalam keadaan sakit kaki dan berjalan perlahan. 3 individu telah diambil keterangan bagi membantu siasatan kes bunuh seorang ejen insurans yang mayatnya disumbat dalam bagasi 9 Oktober lepas. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Azizi Ismail berkata pihaknya turut menyiasat dakwaan bahawa mangsa dibawa ke sebuah bank sebelum dilaporkan hilang.
Dan dari segi penyiasatan, kita sedang giatkan usaha kita untuk mengesan kita punya suspek lah. 3 orang. Ya. Dan kita masih meneruskan kita punya pengesanan dan kita berharap dalam masa dekat ini kita dapatlah untuk menangkap yang terlibat. Pada 9 Oktober lepas, mayat Lee Boon Han, 31 tahun ditemukan dalam bagasi dalam keadaan leher cedera, tangan diikat dan kepala diserkup plastik. Mayat mangsa disedari seorang pekerja penyelenggaraan longkang kira-kira jam 1.43 tengah hari. Hasil bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat sesak nafas. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dato' Azizi ditemui selepas merasmikan peluncuran PDRM Penang International Second Bridge Solidarity di Georgetown. Sebuah jawatan kuasa khas akan ditubuhkan bagi melaksanakan kajian menyeluruh berhubung isu sosial yang berlaku di sekolah. Jurucakap Kerajaan Madani merangkap Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil berkata, laporan jawatan kuasa itu kemudian akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum tindakan lanjut diambil. Jemaah Menteri telah membincangkan keperluan untuk melakukan satu kajian penuh terhadap isu-isu yang dihadapi oleh sekolah-sekolah dan ini akan diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa khas yang mana laporannya akan disediakan dalam masa terdekat secepat mungkin untuk dibentangkan kepada Jemaah Menteri bagi memutuskan tindakan-tindakan selanjutnya. Beliau berkata demikian dalam sidang media pasca mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya siang tadi. Mesyuarat Kabinet hari ini memberikan tumpuan kepada soal pendidikan serta masalah disiplin di sekolah, rentetan pelbagai tragedi yang berlaku sejak akhir-akhir ini. Baru-baru ini, negara digemparkan dengan beberapa insiden tragis termasuk kes pelajar tingkatan 4 yang maut ditikam junior selain kes rogol bergilir-gilir melibatkan pelajar sekolah. Mesyuarat Kabinet hari ini juga turut menyarankan larangan penggunaan telefon pintar bagi pelajar berumur 16 tahun ke bawah. Bagi tujuan itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama agensi berkaitan akan menghantar delegasi untuk bertemu dengan pengendali platform media sosial di Singapura minggu depan. Sebelum ni kita ada sebut tentang 13 tahun. Tapi Jemaah Menteri pada hari ini telah membincangkan cadangan untuk menaikkan ke 16 tahun. Ini sama seperti yang ada dilakukan di beberapa negara termasuk Australia dan Indonesia. Cara had umur ini akan dikuatkuasakan adalah melalui pendaftaran berdasarkan dokumen rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport dan juga My Digital ID. Berhubung isu sama, Jemaah Menteri turut bersetuju bahawa terdapat keperluan untuk meningkatkan kehadiran anggota polis di sekolah yang akan diselaraskan dengan kerjasama Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Pendidikan juga katanya akan menguatkuasakan pemeriksaan rambang atau spot check di sekolah secara lebih kerap. Selepas ini, seluduk ketum dalam jerami. Bertemu kembali, taktik sembunyi daun ketum dalam jerami gagal mengaburi pihak berkuasa. Belum sempat bahan terlarang itu diangkut dengan lori sewa, polis telah menyerbu sebuah rumah di Felda Lepar Hilir 1 di Gambang dan menahan 8 lelaki berusia 19 hingga 46 tahun. Ketua Polis Daerah Kuantan Asisten Komisioner Asyari Abu Samah berkata, antara 8 suspek yang ditahan itu 3 daripadanya mempunyai pertalian darah. Okey, dalam serbuan kita lakukan ni ada 3 orang ni, maknanya seorang ayah dia. Yang ayah ni kita yakin ayah dia ni adalah main suspek lah. Kerana rumah tu memang rumah dia dan bersama dengan 2 orang anak dia. Tapi serta awal kita dapati masa kejadian anak dia ni datang untuk hantar makanan. Dan mungkinlah anak dia juga tahulah aktiviti ayah dia ni. 2 orang anak dia. Yang berumur 18 dan 19 tahun. Semua lelaki.
Hasil serbuan, polis merampas 23 balutan plastik lut sinar yang disyaki mengandungi daun ketum dengan seberat lebih 500 kg dengan anggaran nilai lebih RM20,000. Selain untuk mengaburi mata pihak berkuasa, daun ketum itu diletakkan di dalam jerami bagi mengekalkan kesegarannya. Turut ditahan pemandu dan kelindan lori yang mengaku menerima upah RM1,200 bagi setiap penghantaran ke sekitar daerah Kuantan. Kesemua suspek direman 4 hari bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 30/3 Akta Racun 1952. Ribut kuat yang melanda si Jangkang Selangor Rabu lalu menyebabkan kerosakan teruk pada struktur surau, bangunan sekolah SRA Kampung Medan serta kediaman penduduk. Situasi itu mendapat perhatian Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar dan pihaknya menyerahkan bantuan bernilai lebih RM180,000 kepada mangsa terjejas. 64,000 daripada JAKIM, 50,000 daripada Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia dan juga 50,000 lagi daripada Yayasan Taqwa. Jadi saya harapkan semoga dengan bantuan yang kita berikan kepada pihak sekolah dan juga penduduk yang terkesan ini akan dapat membantu untuk meringankan bebanan kesusahan yang mereka hadapi. Selain bantuan kewangan, pihaknya turut memberikan sokongan emosi dan kaunseling kepada murid dan guru yang trauma akibat bencana tersebut. Susulan tragedi itu juga, pelajar sekolah agama berkenaan dicutikan sementara sehingga dimaklumkan kelak. Beliau ditemui selepas melawat Sekolah Rendah Agama Kampung Medan Selangor petang tadi. Turut diberikan bantuan 65 ketua isi rumah terkesan dan 13 pelajar selain bantuan kewangan bagi membaiki surau Sekolah Rendah Agama Kampung Medan. Datuk Dr. Muhammad Naim turut meluangkan masa melawat mangsa terkesan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Harmoni Si Jangkang. Sementara itu, menjelang peperiksaan UPKK yang dijadualkan November ini, pihaknya akan memantau persediaan serta keperluan calon terlibat. Patuh skim harga maksimum perayaan atau berdepan denda sehingga RM500,000. Amaran itu dikeluarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor kepada peniaga agar tidak menjual barangan terkawal melebihi harga maksimum. Tindakan tegas akan diambil oleh kerajaan sekiranya berlaku ketidakpatuhan seperti berikut. Pertama, kesalahan menjual barangan melebihi harga maksimum, iaitu bagi individu boleh didenda sehingga RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya ataupun kompaun RM50,000, dan bagi syarikat boleh didenda sehingga RM500,000 ataupun kompaun RM250,000. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melakukan pemeriksaan pematuhan SHMMP di Pasaraya TF Value Mart siang tadi. Peniaga turut diwajibkan menggunakan tanda harga berwarna merah jambu bagi barangan terkawal dan kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan denda. Pemeriksaan hari ini melibatkan 15 pegawai penguatkuasa KPDN Selangor bersama Majlis Perbandaran Selayang MPS dan pejabat daerah serta Tanah Gombak. Sebanyak 5,158 pemeriksaan dilakukan sejak tahun lalu dengan 98 kesalahan direkodkan termasuk gagal mempamerkan tanda harga khas dan menjual melebihi harga ditetapkan. KPDN Selangor turut menggerakkan 207 pegawai penguatkuasa bagi memastikan harga dan bekalan barangan di negeri ini kekal stabil. Jual beli emas digital semakin popular berikutan nilainya yang stabil dan tinggi di pasaran. Namun bagi umat Islam, prinsip syariah muamalat penting bagi menjamin ketelusan dan keabsahan setiap urus niaga. Salah satu syarikat yang sudah 16 tahun membina jenama emas digital ialah Kelantan Gold Trades KGT Sdn Bhd yang juga peneraju dalam perkhidmatan emas digital berlandaskan syariah. Selain bertindak sebagai pengeluar dan pengedar shilling, dinar dan dirham, KGT juga menjalankan kajian, memberi pendidikan dan penerangan agar setiap urusan mematuhi syariah.
Untuk memberi kepercayaan ataupun mengambil kepercayaan daripada masyarakat tu, kita di KGT sentiasa berusaha untuk memastikan bahawa jenama KGT ini memenuhi nilai-nilai syarak ataupun nilai-nilai syariah yang telah pun diputuskan oleh Jawatankuasa Syariah KGT. Dan uniknya di Jawatankuasa Syariah ini kita menggunakan beberapa kepakaran, antaranya daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, kita juga ada daripada Majlis Agama Islam Kelantan. KGT juga memberi latihan secara berkala kepada kaki tangannya agar setiap pelanggan menerima maklumat emas digital yang tepat. Lebih menarik, Kelantan Gold Trades Sdn Bhd juga turut menawarkan program penukaran perak kepada emas bagi individu berpendapatan rendah atau mereka yang mempunyai komitmen kewangan tinggi sebagai aset jangka panjang. Tambah Wan Muhammad Najahuddin menerusi platform sistem emas digital iaitu elektronik dinar dirham EDND. KGT menawarkan dirham perak, dinar emas 97 dan emas bullion 99. Emas digital itu kemudian boleh ditebus menerusi pelbagai cara seperti penghantaran fizikal serta penghantaran kurier kepada pelanggan yang turut mempunyai nilai perlindungan bagi menjamin keselamatan emas fizikal. Maklumat lanjut berhubung Kelantan Gold Trade boleh didapati menerusi laman sesawang ednd.my atau kunjungi cawangan Wakalah Kerjasama antara KGT dan Rakan Strategik Ar-Rahnu. Selepas ini, Israel kemaruk kuasa, Lebanon jadi sasaran. Bertemu kembali. Bagai serangan nuklear, itu gambaran dahsyatnya serangan rejim Israel di selatan Lebanon yang mengorbankan 1 nyawa dan mencederakan 7 yang lain. Kementerian Kesihatan Lebanon mengesahkan seorang maut dalam serangan di Bandar Timur Shmistar, manakala 7 lagi cedera dalam serangan berasingan di Benafol dan Ansar. Presiden Lebanon Joseph Aoun mengecam serangan itu sebagai pencabulan gencatan senjata. Beliau turut menegaskan Israel menyasarkan kemudahan awam dan mendedahkan rejim pengganas itu mempunyai dasar sistematik untuk memusnahkan infrastruktur produktif Lebanon dengan alasan keselamatan yang palsu. Bagaimanapun, pihak tentera Israel dalam satu kenyataan mendakwa mereka telah menyerang infrastruktur Hezbollah di kawasan Mazrat Sinai. Kenyataan itu menambah serangan juga menyasarkan kemudahan yang digunakan oleh NGO Green Without Borders yang dianggap Israel berselindung di sebalik tabir awam untuk menyembunyikan kehadiran Hezbollah di kawasan sempadan. Serangan terbaru ini berlaku walaupun gencatan senjata telah dipersetujui pada November tahun lalu selepas pertempuran lebih setahun antara kedua-dua pihak. Gaza menyambut kepulangan jasad 30 lagi syuhada Palestin pada Khamis. Israel memulangkan jasad-jasad tersebut sebagai sebahagian daripada perjanjian gencatan senjata menjadikan jumlah keseluruhannya kini 120 jasad. Namun, di sebalik kepulangan itu tersimpan derita keluarga yang kini berdepan tugas perit untuk mengenal pasti jasad insan tersayang yang tidak lagi sempurna. Suasana di Hospital Nasir di Khan Yunis diselubungi kesedihan ketika kenderaan palang merah tiba membawa jasad-jasad yang sebelum ini berada dalam tahanan Israel. Bagi kebanyakan keluarga, penantian penuh debaran kini bertukar menjadi satu mimpi ngeri apabila terpaksa menatap jasad yang sukar dikenali. Seorang bapa, Akram Khalid Al-Mansra, mencari anak lelakinya yang hilang sejak 7 Oktober. جيت انا اطلع على ابني اللي هو فقدته انا يوم 7 اكتوبر فطلعت على الشاشه في الملامح مش مبينه من الوجه من عن التعذيب والعذاب لانه عدو ظالم هذا فكيف فاحنا كنا نقول يا رب الشهاده في سبيل الله احسن ما يقع بين ايديهم فالحمد لله ربنا كرمه بالشهاده جميعا فاحنا اللي عرفناه من الشمع اللي في وجهه اللي انه خارو وفي سنين الفك اللي قدام من كتفه. Keadaan jasad yang tidak sempurna ditambah pula dengan kekurangan peralatan forensik menjadikan proses pengenalpastian hampir mustahil dilakukan. استحالة التعرف على الجثمين بطرقنا البدائية الموجودة لعدم وجود
أي وسائل أو مختبرات أو أجهزة للتعرف وعدم وصول أي معلومات للآن من الجانب الإسرائيلي لتثمينها. Penyerahan ini adalah sebahagian daripada perjanjian gencatan senjata yang memerlukan Israel memulangkan 15 mayat tahanan warga Palestin sebagai balasan kepada setiap mayat warga Israel yang dipulangkan oleh Hamas. Walaupun tepat di bawah ancaman maut, namun Ahmad Saleh Subeh sanggup tinggal di bawah runtuhan bangunan berbanding tinggal di jalanan walaupun pada bila-bila masa sahaja runtuhan itu menghempap dirinya. Katanya dia tiada pilihan asalkan dapat berteduh dan memulakan hidup yang entah bagaimana pengakhirannya. Sekembalinya dia ke Gaza City selepas gencatan senjata antara Israel dan Hamas, Ahmad Saleh 35 tahun mengeluarkan serpihan dari apartmen miliknya yang dibeli dengan harga $170,000 Amerika dan hanya sempat tinggal selama sebulan sebelum dibedil rejim Zionis. رجعنا من الجنوب قبل يومين ثلاثة، جيت لقيت البيت زي ما انت شايف يعني كيف دمار كامل، لا في أثر لبيت لا سقف ولا أرض، وهيني جاي على غزة يعني بدل ما ارتمي في الشارع بدي احاول اضبط لي يعني بيت حمام مطبخ غرفة يعني. Khaldi Muhammad Al-Ghof pula berkata, mereka terpaksa mengumpul batang besi untuk dijadikan kemah untuk para wanita dan anak kecil berteduh, sedangkan dia hanya tinggal di jalanan. Lebih perit katanya, jika hujan, basahlah, jika terik, ibarat terbakarlah mereka. وهي فرشتي هي بنام في الشارع انا بس بنستر البنات والصغار جوا يعني لو شتيت الدنيا بنغرق ولو ايش ما يصير لو ضلينا زي ما احنا بنحرقوا من الشمس. Tidak cukup dengan itu, sejak gencatan senjata yang rapuh bermula, penduduk Palestin terus berdepan kebuluran berikutan bantuan makanan yang disalurkan tidak mencukupi. Meskipun gencatan senjata masih berjalan, namun hidup mereka masih terperangkap di penjara pelan damai yang rapuh. Lima truk bantuan kemanusiaan dari Malaysia berjaya memasuki Gaza menerusi sempadan Rafah. Bantuan menerusi Humanitarian Camp Malaysia MyCare membawa 80 tan tepung gandum serta 1,000 pak makanan dianggarkan bernilai RM360,000. Menurut rakan NGO tempatan Al-Khair, 2 buah truk yang memuatkan 40 tan tepung telah berjaya memasuki Gaza melalui sempadan Rafah semalam dan semua bantuan kini ditempatkan di sebuah gudang di selatan Gaza. Agihan itu akan dipantau pengurus besar MyCare di Gaza, Dr. Ziad Syahada. Berikutan pembukaan lintasan itu juga, MyCare mengumumkan pelaksanaan beberapa projek bantuan dan pemulihan yang dirancang dalam 2 fasa bermula Oktober 2025 hingga September 2026 dengan memberi tumpuan kepada keperluan kritikal penduduk Gaza. Antara projek yang akan dilaksanakan merangkumi penubuhan klinik bergerak, pembinaan tempat perlindungan sementara, penyelenggaraan telaga air dan pemulihan prasarana pendidikan. Selepas ini, prestasi KDNK negara lepasi sasaran. Laporan BA Niaga. Keluaran dalam negara kasar KDNK yang diunjurkan berkembang 5.2% pada suku ketiga 2025 membuktikan ekonomi Malaysia terus berkembang pesat terutama dalam sektor pembinaan dan perkhidmatan. Jurucakap Kerajaan Datuk Fahmi Fazil berkata, unjuran itu melepasi sasaran yang ditetapkan iaitu 4.8%, malah prestasi itu dicapai ketika ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan politik dan perdagangan. Di mana unjuran yang telah dibuat adalah pertumbuhan 5.2% yang melepasi ceiling yang kita jangkakan lebih awal bagi suku ketiga iaitu 4.8%. Ini membuktikan bahawa walaupun dalam keadaan
isu geopolitik dan perdagangan antarabangsa yang dikatakan tidak kelihatan stabil, namun dari segi asasnya ekonomi Malaysia terus berkembang pesat, terutama dalam sektor pembinaan dan juga bidang perkhidmatan. Sehubungan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta supaya sektor pembuatan diberi perhatian khusus bagi memastikan pelbagai isu cabaran dalam keadaan geopolitik dan perdagangan antarabangsa dapat ditangani dengan lebih baik. Ekonomi Malaysia diunjurkan berkembang 5.2% pada suku ketiga 2025, peningkatan daripada pertumbuhan 4.4% pada suku sebelumnya. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin berkata, pertumbuhan itu disokong oleh prestasi kukuh dalam semua sektor utama dengan permintaan domestik kekal sebagai pemacu utama pertumbuhan, terutama dalam aktiviti berkaitan pelancongan sepanjang cuti umum dan cuti sekolah. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Khadijah Faisal dan Jurubahasa Isyarat Azlina Muhammad Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.